macam motor abang aku je Hari ni ada event drag race dekat Dataran Merdeka. Tak silap aku saja nak pergi sana, nak round-round kan. KL macam ni lah, dah lah panas tengah hari, lepas tu jam pula tu. Gila. Woi, kaki panas. Dia punya heat dia gila lah. Aduh, minyak boleh habis pula. Sana? Kiri okey. Si baik ada abang yang tolong. Terus okey. Woi pakcik. Woi. Malu. Aduh. Ni kiri nanti bang kan? Okey. Boleh bang? Boleh lah. Apa dia? Okey. Sini ke depan? Depan. Okey. Habis minyak. Aduh. Terima kasih bang. Nak pergi mana bang? Nak pergi mana? Oh ya. On the way pergi sana ni. Tengok lah lemak. Aduh. Okay bang. Terima kasih bang. Terima kasih bro. Aduh, boleh lah habis minyak pula. Oh, terima kasih lah dekat abang pakai spek tu. Dengan tu, kalau diorang tak ada ni, okay, saya beli isi minyak lah. Dah masuk KL balik lah. Tadi dah sesat. Nasib baik lah ada abang dua orang tadi tu tolong aku. Baiknya diorang. Siapa-siapa kalau abang tu tengok video ni, terima kasih lah. Baiklah korang. Tadi aku saja padam video sebab nak jimat bateri kan. Sekali tengah cari-cari sesi minyak, kecil mati enjin, tak boleh start. Boleh masuk dalam ke? Tak boleh bagi sini bang? Bawah? Bawah kena bayar ke? Bawah kena bayar? RM1. Okay, dah sampai dah. Ambil video ke bang? Alamak. Hati. Arwan. Ini adalah special show. Yang makan berapa? Anyway, aku dah balik dah. Panas gila. So, aku dapat tengok satu je drag race. Tak tahan lah. Final dengan cerita dekat malam lah. Memang tak lah aku nak tunggu kan. So anyway, aku dapat round-round tadi. Dapat tengok motor. Okay lah. So sekarang aku nak pulang balik motor. Okay guys, thanks for watching. Ciao.